Guys, hari ni kita didatangi oleh seorang figura yang power lah dekat Jempol ni. Dia seorang Datuk Zainal. Ni figura-figura yang senior-senior yang ada dalam Jempol ni. Bukan senang nak dapat tau. Saya sendiri pun berapa kali jemput pun, appointment sini, appointment sana, appointment sini, appointment sana. Okey, malam ni tu datang dengan catering macam ni, memang nak santai-santai, memang nak relax-relax. Malam ni dia datang kedai. Okey tu, saya nak tanya. Ya, boleh. Dia datang kedai saya, okey tu. Alhamdulillah. Sebenarnya kedai ni saya tengok seronok. Bila datang malam, dia memang santai betul. Betul santai betul. Memang macam dalam suasana kampung, walau sebelah bandar. Lepas tu tepi tak sungai. Yo. Pemandangan kita walaupun dalam golak tak nampak, tetapi bayangan tersebut cantik. Jadi tempat santai di sini selesa lah. Bila masuk kawasan ni, masuk dunia lain. Macam balik rumah lah, main selesa lah sini. Itu feedback daripada Datuk Zainal. Tengok, figura-figura lama yang susah kita nak dapat, yang kio hebat lah kat dalam Jempol ni. Kan? Ni Datuk Zainal kita. Aduh, sini yo. Sini yo. Tapi terbaik. Okey? Okay, Assalamualaikum. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.